Ustaz akan ajar tuan semua bagaimana tuan nak serap bisa daripada badan seseorang tu. Sama ada bisa terhasil daripada kena santau, kena sihir, kena tenuh, kena tenung kan, ataupun tuan semua bisa-bisa daripada penyakit-penyakit zahir. Ada pun satu ketika kawan ustaz mata dia tak nampak. Dulu dapat datang jumpa ustaz nampak, lama-lama ustaz tengok kenapa datang dia orang Kelantan panggil gagah dia. Dia orang Kelantan. Dia macam tu, kenapa kau tak nampak ke? Oh, aku nampak gitu-gitu muka kau. Kalau aku tengok sikit aku nampak hidung gitu. Tak nampak langsung, okey. Lalu ustaz gunakan keadaan serap bisa dan semua. Macam mana ustaz minta dia bawa telur ayam kampung. Telur ayam kampung 2 biji, ataupun tak ada telur ayam kampung, telur itik 2 biji, telur semua, tak ada telur itik, telur angsa 2 biji, tak ada telur angsa, telur ostrich ada 2 biji pun tak apa. Okey tuan semua, dia bawa pada ustaz. Okey, ustaz doakan. Di sini ustaz akan ajarkan pada anda semua bagaimana nak transfer penyakit tu ke telur. Ada panggil serap, nak serapkan bisa daripada penyakit tu. Jadi ustaz ajar dia, ustaz buat, ustaz doakan dan ustaz beritahu dia, biar dia balik rumah, biar dia buat. Dia buat. Ustaz buat dulu. Kat mata dia ustaz buat kat mata dia kan. Lepas tu ustaz balik, kau buat. Kalau ada sihir, telur dia akan pecah. Ustaz kata. Kalau sihir, telur dia akan pecah. Dia pun balik. Dia balik semua. Besok tu datang. Dia datang dia buat satu plastik, telur dia pecah. Kau terjatuh ke atau terpicit? Tak. Saya tak, ustaz. Saya masa saya tengah buat mata saya tengah buat mata, memang mata tu makin lama makin terang. Saya buat dan semua, tengah buat tiba-tiba pecah dan semua. Jadi itulah, bila pecah dan semua ada kaedah macam mana kita nak tawarkan balik telur tu. Sebab telur tu pecah, air bisa dah masuk dalam telur tu, maka akan kena balik pada mata dia kan. Jadi ada cara kaedah ustaz kena ajar pada anda kita juga pada malam tu, pada 29 bulan 8 ustaz kena ajar tu semua. Jadi kalau tuan-tuan nak ilmu rawatan ni, itu transfer penyakit ke telur. Dia panggil transfer penyakit telur untuk dah serap bisa dan semua terang bisa. Okey, join. InsyaAllah ustaz akan ajar bagaimana anda nak jadikan telur tersebut mempunyai energi yang boleh menarik penyakit ke dalam telur. Itu satu ketika. Satu ketika orang daripada wartawan daripada satu majalah, tak cerita macam mana, dia datang jumpa ustaz. Ustaz kata, boleh tak ustaz boleh tak? Ustaz boleh ada buat tak transfer penyakit ke telur ataupun serap bisa. Ustaz tak ada ustaz boleh serap ni, insya-Allah. Dekat dah tu ustaz boleh serap bisa apa ni. Kebetulan ustaz telefon bapa betul ustaz dia ada tersumbat ada kat jantung dia tu, dia dah doktor nak operate dah. Jadi ustaz telefon dia, daddy ada kat rumah, ada dapat telur ayam kampung. Dia tu baru ayam dia baru bertelur, ayam kampung baru bertelur. Jadi minta mami tu ambil, kebetulan telur tu ada 4 biji tu semua, ada 4 biji. Jadi ustaz sampai dengan wartawan tu, terus ustaz buat pengisian bulan telur dan ustaz buat kita panggil aling, orang Kelantan panggil aling. Kita aling telur kat dada dia, kat jantung dengan adik-adik semua. Okey, satu, lepas tu tak tepi, dan satu lagi tu ustaz ambil kan. Ustaz aling adik tak tepi. Dan 2 biji tu ustaz tak usik lah. Tuan-tuan, wartawan tersebut suruh ustaz pecahkan. Sebenarnya kalau pecah pun tak nampak apa-apa dah semua. Tak nampak apa sebab dia dalam bentuk gaib. Tapi alhamdulillah pada hari itu kerana permintaan daripada wartawan tersebut, dia suruh ustaz pecahkan. Ustaz yakin ustaz pecah tu semua, ustaz pecah saja. Telur tu ada macam seketul daging dan pada telur putih ada telur putih sebesar ni. Bila ustaz tekan sikit, dia keluar darah tu semua. Jadi pada mula-mula wartawan tersebut dia ragu-ragu, dia takut mungkin sebab telur tu telur lama. Ustaz tanya mak betul ustaz, mak betul kata ayam tu baru bertelur pagi tadi, dah panas-panas je mak betul ustaz ambil. Dia disimpan khas untuk ustaz buat alih telur. Buat demo pada wartawan tadi. Okey, dia suruh pecahkan sebiji lagi yang ustaz buat alih kedua tu, lalu ustaz pecahkan dan ada sedikit ada seketul kecil tu. Okey, 2 biji dia tak percaya lagi. Dia kita pecahkan telur yang 2 biji yang ustaz tak guna tu. Dia pecah telur tu normal, tak ada apa. Itu menunjukkan memang ada telur tersebut ustaz hasil pada doa tu, telur tersebut dapat meresap bisa daripada jantung bapa betul ustaz ke dalam telur. Jadi kalau anda nak kaedah ni, insya-Allah jom join pada itu semua pada 29/8, iaitu ilmu serap bisa menggunakan telur ayam. Insya-Allah ustaz yakin kalau anda buat, anda dapat buat. Dan satu orang ni perempuan daripada Macang Kelantan, dia datang jumpa ustaz dan semua. Ustaz dia buat telur ayam dia sendiri, ustaz buat, ustaz doa, suruh dia buat sendiri selama 7 hari 7 malam. Dia pecah tu semua, dah pecah tu
nampak orang, muka orang yang sihirkan dia. Atau Ustaz nak bercerita lah. Nampak Ustaz bukan dia, tapi dia sendiri nampak. Dia datang cerita Ustaz, orang ni lah yang, dan orang tu pernah confess, maksudnya buat pengakuan masa dia pernah sihir pada perempuan. Jadi nak bertanya di Teluk Merah tu dapat juga tuan semua, insyaAllah. Bukan setakat serak bisa tuan semua, dan juga kalau Allah Ta'ala izin anda dapat tahu siapa yang sihir anda. Kalau anda nak, insyaAllah jumpa Ustaz pada 29.8 jam 9 dalam ilmu serak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.